Iman ni macam mana kita nak ada? Pertama sekali kita kena dakwah. Dakwah ni penting lah. Dakwah ni macam mana? Tak kisahlah, kita tengok langit kan, kita tengok awan warna biru cantik, kita dakwah lah Allah baik cantik awan tu, bukan awan tu yang cantik, betul? Kita tengok hari ni kita boleh dapat benda apa yang kita nak, yang inginkan. Semua ni datang dari izin Allah SWT. Allah dah tentukan. Kita yang dakwah lah benda-benda tu, walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya benda tu besar di sisi Allah SWT. Bila kita tersilap sikit je, Masya Allah. Tadinya, nombor 2, jaga solat. Solat ni penting bagi semua orang Islam, seluruh umat Islam kena jaga solat. Tapi solat ni adalah tiang kepada agama. Bila kita ada agama, tapi bila kita tak jaga solat, maka sia-sia lah kita ada agama tu, betul? Jadi kena jaga solat. Solat ni akan mencegah daripada perkara-perkara keji.